Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syaza, pelajar tingkatan 3 2026 dari SMK Seri Selayang. Kali ini, saya dan kawan-kawan ingin berkongsi tentang dokumentari yang bertajuk Ilmu di Hati, Teknologi Memperkasa Generasi. Jadi, selamat menonton. Di sebalik langkah kemajuan, tersimpan sebuah kekuatan yang kelihatan. Ilmu tertanam di hati, membimbing setiap tindakan kita. Di tengah arus kemodenan, kekuatan generasi tidak terletak semata-mata pada teknologi, tetapi pada acuan ilmu dan saksiah yang kukuh yang menjadi tunjang dalam membina masa hadapan. Pergi ke taman, memetik melati, singgah sebentar di tepi perigi. Jika teknologi digenggam rapi, ilmu di hati jangan dilupai. Teknologi memudahkan, tetapi tanpa kawalan boleh menjadi ujian. Korang nak air apa? Kenapa kau tanya? Kan selalu atas sini, mestilah dia tahu apa yang sedap. Oh, air apa yang kau recommend? Air taro frip, ais latte. Tu je lah. Hai, nak ada apa? Taro frip satu. Matcha frip satu. Matcha frip satu. Strawberry matcha satu. Strawberry matcha satu. Dah siap. Weh, kadang-kadang aku guna AI je lah, aku nak fikir. Ikut kau lah. Aku asal siap je. Korang ni, guna air buat apa? Usahalah dulu. Betul juga dia cakap tu. Aduh, aku dah tak reti nak buat karangan ni. Ilmu di hati membimbing kita membuat keputusan yang bijak. Teknologi memperkasa generasi, meningkatkan kreativiti dan membuka peluang. Gabungan kedua-duanya melahirkan individu yang berinovasi dan beretika. Mari kita tonton situasi yang seterusnya. Aduh, aku mana tahu basic karangan macam mana aku nak jawab ni. Syah Citra kan ada. Aku tanya dia lah. Buat apa? Buat apa? Asal tangan kat bawah. Kau nak exam kau nak main-main Buat sini. Kau nak exam tu kau nak main? Ni apa kau bawa benda ni? Kau tahu kan tak ada bawa? Kau penat belajar, lepas tu kau nak meniru, kau ingat pekat ke ilmu kau? Ha? Apa tengok sini tu? Kau kalau kau tak nak exam kau cakap. Kau ingat aku nak layan kau? Ha? Kau ingat aku nak layan? Kau ada belajar penat-penat, kau nak meniru macam ni, tak pekat tau. Penat aku ngajar kau hari malam. Kau keluar! Tak nak tengok kau, keluar! Keluar malam ni. Kecil-kecil dah pandai dah meniru. Kak. Aku nak kau pergi sikit. Kau dah siap belum kerja kau? Yang lain jangan tengok saya. Jangan kata selesai. Dah siap belum? Dah. Sini kak. Kau bawa dia pergi bilik disiplin. Aku tak nak tengok muka dia. Baik, juga. Okay, masuk. Kamu tahu apa sebab saya panggil kamu ke sini? Tahu? Okay, ini berdasarkan kepada laporan daripada Cikgu Adham. Okay, jadi apa yang berlaku ialah kamu meniru menggunakan telefon dalam Dewan Perbesaan Zon. Jadi saya perlukan kamu untuk tulis borang pengakuan kamu. Okay, jadi saya nak kamu duduk dan lengkapkan butiran ini. Apa hukuman yang saya akan dapat? Okey, untuk kesalahan kamu kerana meniru dalam perbezaan, maka hukuman yang akan dikenakan terhadap kamu adalah markah perbezaan kamu akan dibatalkan. Weh, korang nak tahu tak? Masa exam tadi,
Aina meniru. Dia guna apa? Dia guna smartwatch kot. Bukan tak boleh bawa ke? Itulah tu. Saya pun pelik. Dalam arahan dah kata tak boleh dah. Kita kena mengajar pada kesan ni supaya tak berulang sekali lagi. Betul. Kesimpulannya, teknologi memudahkan penyebaran ilmu dan memperkasa generasi masa hadapan yang lebih berdaya saing. Ilmu di hati ialah cahaya. Teknologi hanyalah alatnya dan pilihan kita menentukan segala-galanya.